arti maharim. Sempadan aku ialah benda aku kata haram. Aku pera manusia, aku royak manusia, aku jaga sempadan aku. Mu nak kecek boleh, tapi jangan langgar sempadan. Gapo dia? Bohong. Bila kita bohong orang, kita langgar sempadan Allah. Allah kata mu nak cakap tapi jangan bohong. Kalau bohong juga arti mu langgar sempadan aku. Sebab itulah bila orang bohong dosa. Jangan mengopak. Kalau mengopak arti mu langgar sempadan aku. Aku tak beri pada orang mengopak. Jangan rasuah. Nak cari harta boleh tapi jangan rasuah. Kenapa? Bila berrasuah arti melanggar sempadan aku. Curi tak boleh. Kalau curi juga melanggar sempadan haram aku. Ropak tak boleh, menyamung tak boleh, nipu tak boleh, rasuah tak boleh, bohong tak boleh. Ini kita dengan tubuh kita banding dengan orang ada sempadan. Kita dengan orang tina kita dengan suami dia ada sempadan saplon. Orang kita sebagai suami ada sempadan kita dengan isteri kita. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Naklah kamu duduk bersama orang tina bil ma'ruf dengan baik. Orang tina mu tu mu kena reti hamba aku. Pamu juga. Bagaimana mu rajatan, mu fikir jangan fikir mu nya rajatan, fikir hamba aku. Bini mu orang tina tapi kena fikir dia tu hamba aku juga. Akhirat kelak sama masuk neraka belaka, masuk syurga belaka. Dalam syurga tu ada lelaki ada puan, neraka juga ada lelaki ada puan. Maka tu yang kata kalau nak bini jaga molek. Jangan jadi mu berasa bini ikut aku.